Sebab kebanyakan examiner komik, kenapa chapter 5 you nipis sangat, kan? Tu boleh pelik lah. Kalau LR cantik, chapter 5 pendek. Tak, memang ramai pelajar macam tu. Sebab kebanyakan examiner komik, kenapa chapter 5 you nipis sangat, kan? Tu boleh pelik lah. Kalau LR cantik, chapter 5 pendek. Rupa-rupanya mereka tak utilize balik apa yang mereka dah ada kat chapter 2 tu. Bawa lah balik, ambil lah balik semua ni, bawa ke sana. Dia menyokong dapatan kita. Dia menyokong satu hal. Satu lagi, orang nak tahu kenapa dalam konteks dara wanita faktor ni mempengaruhi kesihatan mental. Jadi dia nak explain kenapa, kat situ kita stuck kan. So rupa-rupanya ada orang dah explain lah. So kita gunakan explanation orang tu. Penerimaan di tanpa syarat ni contohnya dia mengurangkan kecenderungan self blame. Tiba-tiba penjumpa hubungan tu negatif. Misalnya lagi tinggi penerimaan di tanpa syarat, lagi rendah kesihatan mental. Jadi kena hujah. Hujahnya kenapa bila tinggi penerimaan di tanpa syarat, kesihatan mental rendah, kesihatan mental tinggi ke? Sebab ni lah mengurangkan kecenderungan self blame. Jadi kita boleh gunakan hujah tu balik. Okay. Nak coaching seperti ini? Tekan link di bio.